Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sepakat dan kolektif menjulang kecermelangan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Alice selaku pencara kursus BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu dan Puan Ana selaku pencara kursus BMMB 1094 Kemahiran Bahasa Melayu. Pada kesempatan yang bermakna ini, saya akan membentangkan tugasan saya tentang perbandingan peranan serta pemikiran antara tokoh pramerdeka dan tokoh pasca merdeka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniela Angel Chung daripada Option Bahasa Melayu 4. Dalam pembentangan ini, saya akan mendalami perjuangan dan sumbangan dua tokoh besar dalam sejarah bahasa kita, iaitu Zaba yang mewakili zaman pra-merdeka dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim, tokoh terkemuka zaman pasca merdeka. Kedua-dua tokoh ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui pemikiran, penulisan, dan perjuangan mereka yang tidak mengenal penat lelah. Bahasa Melayu merupakan lambang jati diri dan identiti bangsa. Ia bukan sekadar satu sistem komunikasi, tetapi juga cerminan kepada budaya, nilai, dan maruah sesuatu bangsa. Sejak zaman dahulu, bahasa Melayu sudah menjadi nadi kehidupan masyarakat di rantau ini. Ia berkembang sebagai bahasa ilmu, bahasa diplomasi, dan bahasa perdagangan di alam Melayu. Namun, kedudukan bahasa ini tidak pernah kekal statik. Ia sentiasa diuji oleh perubahan zaman, penjajahan, serta arus globalisasi yang membawa pengaruh luar. Oleh itu, perjuangan untuk mempertahankan dan memartabatkan bahasa Melayu perlu dilakukan secara berterusan oleh para ilmuwan dan tokoh yang memahami erti sebenar perjuangan bangsa melalui bahasa. Di sinilah munculnya dua tokoh besar yang menjadi fokus saya hari ini. Yang pertama, Zaba. Beliau hidup pada zaman sebelum kemerdekaan. Beliau berjuang dengan penuh keberanian untuk meletakkan asas kepada pembangunan bahasa Melayu moden. Sementara itu, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim pula muncul selepas kemerdekaan. Beliau memperkukuh dan menyambung perjuangan tersebut supaya bahasa Melayu terus relevan dalam dunia moden yang semakin mencabar. Kedua-dua tokoh ini, walaupun hidup dalam era yang berbeza, tetapi mempunyai matlamat yang sama, yaitu untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa kebangsaan, dan bahasa perpaduan bangsa. Oleh sebab itu, dalam pembentangan ini, saya akan membandingkan peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh tersebut dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu serta meneliti usaha mereka dalam konteks zaman masing-masing, iaitu sebelum dan selepas kemerdekaan negara. Tokoh pramerdeka yang akan saya bentangkan ialah Zaba atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau merupakan seorang ilmuwan, pendidik, dan ahli bahasa Melayu yang sangat dihormati dan dikenang jasanya hingga ke hari ini. Zaba dilahirkan pada 16 September 1895 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Dan sepanjang hayatnya, beliau menjadi antara tokoh yang paling banyak memberi sumbangan kepada perkembangan bahasa Melayu moden. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Pendeta Zaba, satu gelaran yang amat bermakna kerana mencerminkan keilmuan, kebijaksanaan, serta dedikasinya dalam dunia bahasa dan pendidikan. Gelaran ini bukan diberikan secara sesuka hati, tetapi hasil daripada sumbangan beliau yang luar biasa dalam memperkukuh dan memperbaharui sistem bahasa Melayu pada zamannya.
Zaba merupakan seorang tokoh yang mempunyai pandangan jauh dan berpandangan ke hadapan. Pada waktu itu, tanah Melayu masih berada di bawah penjajahan British dan bangsa Melayu belum mempunyai kesedaran nasionalisme yang kuat. Bahasa Melayu sering dianggap sebagai bahasa rakyat biasa, manakala bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa kemajuan dan pendidikan. Dalam keadaan sebegini, Zaba tampil membawa pemikiran yang berani dan berwawasan. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu dan bahasa kemajuan jika diberi perhatian dan dikembangkan secara sistematik. Antara sumbangan paling besar beliau terhadap bahasa Melayu ialah usaha pembaharuan dalam tata bahasa. Melalui karya agungnya yang bertajuk Pelita Bahasa Melayu, beliau berjaya memperbaharui sistem tata bahasa Melayu supaya lebih tersusun, mudah difahami dan dapat digunakan sebagai asas pengajaran dan pembelajaran bahasa. Sebelum kemunculan karya beliau, penulisan tata bahasa Melayu masih tidak begitu teratur dan banyak bergantung pada tradisi lisan atau pengaruh bahasa asing. Pelita Bahasa Melayu membawa perubahan besar kerana buat pertama kali tata bahasa Melayu dijelaskan secara ilmiah dan berpandukan kaedah analisis linguistik yang tersusun. Buku ini menjadi asas kepada sistem tata bahasa moden yang digunakan hingga hari ini. Malah, banyak konsep dan kaedah yang diperkenalkan oleh Zaba masih kekal relevan dan dijadikan rujukan dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah dan universiti. Usaha beliau telah membuka jalan kepada penyeragaman bahasa Melayu dari segi struktur, bentuk, dan penggunaannya. Selain dalam bidang tata bahasa, Zaba juga memainkan peranan penting dalam memperkemas sistem ejaan bahasa Melayu. Beliau menyusun satu sistem ejaan bumi yang dikenali sebagai ejaan Zaba. Sistem ini digunakan secara rasmi di tanah Melayu selama beberapa dekad sebelum digantikan dengan ejaan bumi baharu pada tahun 1972. Sistem ejaan Zaba amat penting kerana ia merupakan langkah awal untuk menyeragamkan ejaan bahasa Melayu menggunakan huruf Rumi. Sebelum itu, penulisan Rumi bahasa Melayu tidak mempunyai peraturan yang tetap. Setiap penerbit atau penulis menggunakan sistem yang berbeza-beza. Melalui ejaan Zaba, tulisan Rumi Melayu menjadi lebih mudah dibaca, difahami dan dipelajari oleh semua golongan masyarakat. Inilah antara asas yang membolehkan bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa ilmu dan pentadbiran pada zaman seterusnya. Namun, perjuangan Zaba tidak terhenti di situ. Beliau juga banyak menyumbang dalam bidang pendidikan, terutamanya melalui peranan beliau sebagai tenaga pengajar di Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim, Perak, yang kini dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Disitulah Zaba menabur bakti sebagai pendidik yang berwawasan dan berjiwa kebangsaan. Beliau mendidik guru-guru Melayu untuk mencintai bahasa mereka sendiri dan menanamkan semangat kebangsaan melalui pendidikan. Bagi Zaba, pendidikan merupakan medium paling berkesan untuk memperkukuh kedudukan bahasa. Jika guru-guru Melayu dapat menguasai bahasa dengan baik, mereka akan dapat menyebarkan kecintaan terhadap bahasa itu kepada generasi pelajar di seluruh tanah air. Selain menjadi pendidik, Zaba juga merupakan seorang penulis dan pemikir Melayu yang tajam fikirannya. Salah satu karya beliau yang terkenal ialah Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Melalui karya ini, Zaba menyeru bangsa Melayu agar berusaha dengan kekuatan sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain, terutama penjajah.
Beliau menegaskan bahawa kemajuan bangsa hanya boleh dicapai melalui kesedaran dan usaha gigih bangsa itu sendiri. Dalam penulisan dan pemikirannya, Zaba sering mengaitkan kepentingan bahasa dengan pembangunan bangsa. Baginya, bangsa yang berilmu mesti mempunyai bahasa yang kuat dan berwibawa. Beliau percaya bahawa bahasa mencerminkan pemikiran dan akhlak sesuatu bangsa. Maka, bangsa yang ingin maju mestilah mempunyai bahasa yang tersusun, logik, dan bermaruah. Melalui semua usaha ini, kita dapat melihat bahawa Zaba bukan sahaja berperanan sebagai ahli bahasa, tetapi juga sebagai pejuang kebangsaan yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme. Beliau berjuang melalui ilmu dan tulisan bukan dengan senjata tetapi dengan pena dan pemikiran. Beliau sentiasa menekankan bahawa ilmu, akhlak dan penggunaan bahasa yang betul merupakan asas kepada pembinaan bangsa Melayu yang berwibawa. Baginya, bahasa yang indah dan berperaturan menunjukkan bangsa yang beradab dan berilmu. Oleh sebab itu, Zaba berusaha memperkukuh tata bahasa, memperbaiki ejaan, dan memperluas penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Walaupun Zaba telah meninggal dunia pada 23 Oktober 1973, jasa dan perjuangannya tidak pernah luput daripada ingatan. Setiap kali kita menulis, membaca dan bercakap menggunakan bahasa Melayu yang teratur, sebenarnya kita sedang meneruskan warisan ilmu dan perjuangan yang telah diasaskan oleh Pendeta Zaba lebih daripada setengah abad yang lalu. Zaba bukan sekadar tokoh akademik, beliau ialah pendeta bangsa, seorang pejuang yang menggunakan bahasa sebagai wadah perjuangan untuk membina kesedaran, membentuk jati diri dan membangunkan bangsa Melayu daripada belenggu penjajahan dan kejahilan. Pemikiran dan hasil karyanya telah membuka jalan kepada generasi selepasnya untuk terus mengembangkan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, sastra dan pentadbiran negara. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan perjuangan tokoh yang tidak kurang hebatnya, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim, seorang tokoh wanita yang memainkan peranan penting dalam era pasca merdeka untuk meneruskan dan mengembangkan lagi usaha memartabatkan bahasa Melayu di tanah air kita. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim ialah seorang tokoh ilmuwan dan ahli bahasa Melayu yang tersohor di Malaysia. Beliau dilahirkan di negeri Kelantan dan sepanjang kerjayaannya, beliau berkhidmat sebagai profesor di Jabatan Bahasa Melayu Universiti Malaya. Dalam dunia akademik, nama beliau tidak asing lagi kerana beliau merupakan antara individu yang paling banyak memberi sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan bahasa Melayu di Malaysia. Nik Safia Karim dikenali sebagai pakar utama dalam bidang tata bahasa Melayu. Sepanjang hayat akademiknya, beliau telah berusaha memperkukuh dan memperhalus sistem bahasa Melayu supaya menjadi bahasa yang lebih mantap sesuai digunakan dalam pendidikan, penyelidikan, dan urusan rasmi negara. Sumbangan beliau sangat besar dan memberi kesan mendalam kepada sistem bahasa yang kita gunakan hari ini. Antara sumbangan beliau yang paling penting ialah menjadi penulis utama bagi buku Tata Bahasa Dewan. Buku ini merupakan karya rujukan utama dalam bidang tata bahasa dan digunakan secara meluas oleh pelajar dan guru di seluruh Malaysia. Tata Bahasa Dewan telah menjadi bahan rujukan penting dalam sistem pendidikan dan menjadi panduan utama dalam menentukan bentuk dan struktur bahasa Melayu yang betul. Melalui karya tersebut, Nik Safia Karim meneruskan perjuangan yang pernah diasaskan oleh Zaba dengan membawa pendekatan yang lebih moden dan ilmiah sesuai dengan uh, perkembangan zaman selepas kemerdekaan.
Selain menjadi penulis, beliau juga memainkan peranan penting di Dewan Bahasa dan Pustaka di BP, khususnya dalam penyusunan dan penyemakan istilah bahasa Melayu. Dalam peranan ini, beliau terlibat secara langsung dalam membina istilah baharu untuk bidang-bidang ilmu moden seperti sains, teknologi, perubatan, dan komunikasi. Hal ini amat penting kerana selepas kemerdekaan, bahasa Melayu mula digunakan secara meluas sebagai bahasa rasmi dan istilah baharu perlu diwujudkan agar bahasa ini mampu menampung perkembangan ilmu yang semakin pesat. Nik Safia Karim juga terkenal sebagai seorang tokoh akademik yang sangat aktif dalam bidang penyelidikan dan penulisan ilmiah. Beliau menulis banyak makalah, kertas kerja dan laporan penyelidikan yang berkaitan dengan bahasa Melayu, linguistik serta pendidikan bahasa. Hasil penyelidikan beliau telah membantu memperkukuh asas linguistik bahasa Melayu dan memperluas kefahaman tentang struktur serta fungsi bahasa ini dalam konteks masyarakat moden. Selain daripada bidang akademik, beliau turut bergiat aktif dalam pelbagai persatuan bahasa dan wanita, antaranya Persatuan Linguistik Malaysia. Dalam organisasi seperti ini, beliau bukan sahaja menyumbang dari segi kepakaran, tetapi juga dari segi idea dan kepimpinan. Beliau sering menjadi suara yang tegas dalam mempertahankan kepentingan bahasa Melayu di pentas akademik dan nasional. Nik Safia Karim juga sering dijemput untuk memberikan ceramah, bengkel, dan bimbingan berkaitan isu-isu bahasa, pendidikan, dan juga peranan wanita dalam masyarakat. Melalui sesi-sesi seperti ini, beliau berusaha menyebarkan kesedaran tentang pentingnya menjaga keutuhan bahasa dan memupuk kecintaan terhadap bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat umum. Atas segala jasa dan sumbangan beliau, Universiti Malaya telah menganugerahkan beliau gelaran Profesor Emeritus, satu pengiktirafan tertinggi yang diberikan kepada ahli akademik yang telah memberikan sumbangan luar biasa dalam bidang ilmu. Pengiktirafan ini membuktikan betapa besarnya peranan beliau dalam dunia pendidikan dan bahasa Melayu. Nik Safia Karim dikenali sebagai tokoh wanita ilmuwan negara yang bukan sahaja memperjuangkan bahasa Melayu tetapi juga membuktikan bahawa wanita mampu berdiri setaraf dengan lelaki dalam bidang ilmu dan kepimpinan. Melalui ketokohan beliau, generasi muda dapat melihat contoh seorang sarjana yang berdedikasi dan berwawasan dalam memperjuangkan martabat bahasa dan bangsa. Setelah meneliti latar belakang kedua-dua tokoh ini, jelas bahawa mereka memainkan peranan yang amat penting dalam memartabatkan bahasa Melayu, tetapi dalam konteks zaman yang berbeza. Zaba memainkan peranan besar dalam era pra-merdeka, di mana perjuangannya tertumpu kepada pembinaan asas bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada waktu itu, bahasa Melayu masih belum diberi kedudukan rasmi dan masyarakat Melayu masih berada di bawah pengaruh penjajahan. Dalam keadaan sedemikian, Zaba berusaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan bangsa. Beliau juga bertindak sebagai pengarang dan pendidik bahasa dengan menulis buku-buku pendidikan dan tata bahasa. Beliau memberi panduan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam sistem pendidikan penjajah. Melalui karya dan pengajaran beliau, Zaba berjaya memperkukuh kedudukan bahasa Melayu di sekolah-sekolah Melayu dan menanamkan semangat kebangsaan melalui bahasa. Selain itu, Zaba juga menjadi pembina pemikiran kebangsaan melalui bahasa.
Beliau menjadikan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan bangsa dan kebangkitan semangat perjuangan menentang penjajahan. Baginya, bahasa ialah asas jati diri dan kekuatan bangsa. Karya seperti Pelita Bahasa Melayu pula membuktikan peranannya sebagai penggubal sistem tata bahasa Melayu yang teratur. Melalui karya ini, Zaba membina asas tata bahasa yang mudah diajar dan difahami di sekolah. Dengan ini, beliau meletakkan dasar yang kukuh kepada pembentukan sistem tata bahasa moden. Dalam konteks yang lain, peranan Nik Safia Karim pula lebih menyerlah selepas kemerdekaan. Beliau hidup dalam era yang menuntut pembaharuan dan pemantapan bahasa Melayu agar selaras dengan kemajuan negara. Nik Safia Karim menjadi penyumbang utama kepada penyelidikan linguistik moden. Karya akademik beliau, terutamanya Tata Bahasa Dewan, menjadi rujukan utama dalam pendidikan bahasa Melayu di Malaysia. Buku ini bukan sekadar teks pengajaran, tetapi satu panduan rasmi yang menentukan struktur dan sistem tata bahasa Melayu yang standard. Beliau juga terlibat secara langsung dalam penggubalan dan pengemaskinian sistem bahasa, termasuk pembaikan istilah dan tata bahasa supaya selaras dengan perkembangan ilmu moden. Usaha ini memastikan bahasa Melayu terus relevan dan mampu menampung pelbagai bidang ilmu baharu. Selain itu, beliau juga merupakan penyokong kuat penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi. Nik Safia Karim memperjuangkan agar bahasa Melayu terus digunakan sebagai bahasa pengantar di universiti dan bidang ilmiah, agar kedudukannya tidak terpinggir oleh pengaruh bahasa asing. Dalam menghadapi era globalisasi, beliau turut memperjuangkan pemartabatan bahasa Melayu dalam konteks global. Beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu mesti dikekalkan martabatnya sebagai bahasa ilmu walaupun dunia semakin dikuasai oleh bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Justeru, dapat kita lihat bahawa Zaba menumpukan kepada pembinaan asas dan perjuangan identiti bahasa Melayu, manakala Nik Safia Karim memberi tumpuan kepada pengembangan dan pemantapan bahasa dalam sistem pendidikan dan dunia akademik moden. Walaupun konteks perjuangan mereka berbeza, kedua-duanya berkongsi matlamat yang sama, iaitu memastikan bahasa Melayu kekal bermaruah dan menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pemikiran kedua-dua tokoh ini dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Zaba berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu menjadi bahasa ilmu dan kemajuan bangsa. Menurut beliau, bangsa Melayu tidak akan dapat berdiri sama tinggi dengan bangsa lain jika tidak memartabatkan bahasa sendiri. Maka, bahasa perlu diperkukuh dan digunakan dalam bidang pendidikan serta pentadbiran supaya dapat membawa kemajuan kepada bangsa. Beliau juga menekankan pemurnian dan pembakuan bahasa Melayu. Zaba berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu mempunyai sistem tata bahasa yang sistematik kerana bahasa yang tidak tersusun akan melemahkan bangsa itu sendiri. Maka, beliau menghasilkan karya Pelita Bahasa Melayu untuk menyeragamkan penggunaan bahasa supaya masyarakat Melayu dapat menggunakan bahasa yang betul dan seragam di seluruh tanah air. Selain itu, Zaba melihat bahasa sebagai jiwa bangsa. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu ialah lambang jati diri dan perpaduan bangsa Melayu. Oleh itu, bahasa perlu dipelihara dan dimartabatkan melalui pendidikan dan penulisan agar tidak hilang nilai dan identiti aslinya. Beliau juga menegaskan bahawa pendidikan ialah wadah perjuangan bahasa.
beliau memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan supaya bahasa ini terus hidup dalam kalangan masyarakat dan golongan terpelajar. Dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, beliau yakin bangsa Melayu akan dapat melahirkan lebih ramai ilmuwan dan cendekiawan yang dapat membawa kemajuan kepada negara. Seterusnya, pemikiran Nik Safia Karim pula berasaskan konteks zaman selepas merdeka yang penuh dengan cabaran globalisasi. Beliau memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pendidikan tinggi. Bagi beliau, bahasa Melayu mesti kekal menjadi bahasa pengantar utama di universiti dan institusi pengajian tinggi supaya tidak terpinggir oleh bahasa asing. Nik Safia Karim juga menekankan kepentingan pemantapan tata bahasa moden. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu disesuaikan dengan perkembangan semasa, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Bahasa yang statik akan ketinggalan zaman. Oleh itu, bahasa perlu hidup, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Selain itu, beliau juga menegaskan tentang kesetaraan bahasa Melayu dengan bahasa lain. Nik Safia Karim berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu diberi kedudukan yang setaraf dengan bahasa antarabangsa lain tanpa perlu merendahkan nilai bahasa sendiri. Bahasa Melayu mempunyai keindahan, kehalusan, dan kekayaannya yang tersendiri dan tidak wajar dianggap sebagai bahasa kelas kedua. Akhir sekali, Nik Safia Karim turut menekankan tentang peranan wanita dan masyarakat dalam pemartabatan bahasa. Beliau percaya bahawa perjuangan untuk mempertahankan bahasa tidak hanya bergantung kepada ahli akademik tetapi juga kepada semua lapisan masyarakat termasuk wanita dan generasi muda. Setiap individu harus memainkan peranan aktif dalam memelihara dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, pemikiran Zabah berteraskan pembinaan asas dan jati diri bangsa melalui bahasa. Manakala Nik Safia Karim pula menumpukan kepada pengukuhan dan kesinambungan bahasa Melayu dalam dunia moden. Kedua-duanya saling melengkapi, iaitu Zabah membina dasar dan Nik Safia Karim mengembangkan dan memperkukuhnya agar terus relevan sepanjang zaman. Sebagai penutup kepada pembentangan ini, dapat saya simpulkan bahawa usaha memartabatkan bahasa Melayu tidak akan berjaya tanpa sumbangan tokoh-tokoh bahasa seperti Zabah dan Nik Safia Karim. Pendeta Zabah telah meletakkan asas yang kukuh kepada pembangunan bahasa Melayu melalui pemikiran dan penulisannya pada zaman pra-merdeka. Beliau membentuk sistem tata bahasa, memperkenalkan ejaan baharu dan menyemai semangat kebangsaan melalui bahasa. Nik Safia Karim pula meneruskan perjuangan tersebut dengan memperkukuh serta menyesuaikan bahasa Melayu dengan keperluan dunia moden selepas kemerdekaan. Kedua-dua tokoh ini membuktikan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi lambang jati diri, ilmu dan maruah bangsa. Tanpa bahasa, bangsa kehilangan jiwa. Tanpa bahasa, hilanglah identiti dan nilai diri. Oleh itu, generasi hari ini harus meneruskan perjuangan mereka dengan mengutamakan penggunaan bahasa Melayu yang baku, betul dan berwibawa dalam semua bidang kehidupan, sama ada dalam pendidikan, pentadbiran, penulisan maupun komunikasi harian. Bahasa Melayu ialah warisan bangsa. Ia telah melalui pelbagai fasa perjuangan dari zaman penjajahan hingga ke era globalisasi. Dan selama bahasa ini terus dipelihara, perjuangan tokoh-tokoh seperti Zabah dan Nik Safia Karim akan sentiasa hidup dalam semangat kita. Berikut merupakan rujukan yang telah saya gunakan sepanjang menyiapkan tugasan ini.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.